Okay guys, saya bagi penerangan berkenaan dengan T4 dan T3 Itu yang paling mudah tong gas dengan api. So bayangkan T4 tu macam tong gas kat dapur. Okay. T3 pula api yang kita gunakan untuk masak. Betul Clear Dia guys, tong gas banyak pun kalau tak keluar api tak guna kan. Macam tu lah badan. So T4 banyak, tapi kalau tak tukar jadi T3 badan tetap rasa lesu, slow, malas, kepala blur. Dia macam ni guys, kau ada gas tapi tak ada api. So apa yang sebenarnya berlaku dalam badan? T4 tukar ke T3 dalam hati dan usus korang sebenarnya. Proses ni dipanggil diiodinasi. Di mana hormon T4 tu dia kena buang satu iodin untuk jadikan aktif. Itu yang jadi T3. Tapi masalahnya guys, kalau hati korang bermasalah, ada fatty liver, toksin tinggi, kemudian usus kotor pula, bengkak, kurang mineral, macam selenium, zinc, stres tinggi, kurang tidur, semua ni boleh block proses T4 ke T3. Tu yang hormon nampak okey atas kertas guys, tapi badan korang nazak. Korang faham tak? So guys, bila T3 rendah, badan penat gila walaupun korang tidur. Berat naik walaupun korang makan sikit. Tak teratur, rambut gugur, sembelit. Faham tak? Kesimpulan kat sini, jangan tengok TSS saja. So jangan bangga sangat T4 korang banyak. Yang bagi power kat badan sebenarnya T3. Dan T3 takkan wujud kalau T4 tak ditukar dengan betul. So, yang penting sekarang ni, korang kena bagi liver korang tip-top. Okay, salah satu cara, buat liver flush. Itu cara yang paling mudah. So jangan lupa guys, kesihatan tanggungjawab sendiri.